Kalau diperhatikan dari segi kedudukan prestasi semasa, lawan pasti JDT adalah pasukan terbaik dengan 9 kemenangan bersih dengan 27 mata maksimum. Manakala Sabah pula di tempat sendiri, mereka hanya menang 1 perlawanan, 3 seri dan juga 3 kekalahan dari 7 perlawanan dengan 6 mata yang berjaya mereka kumpul pada perlawanan di tempat sendiri. Manakala dalam saingan di tempat lawan pula, JDT dengan 21 mata maksimum, 7 perlawanan, 7 kemenangan. Manakala Sabah pula di tangga ke-7 di tempat lawan apabila mereka hanya mengumpul 8 mata dari 7 perlawanan, 2 kemenangan, 2 seri dan juga 3 kekalahan. Jadi itulah prestasi semasa di antara kedua pasukan. Jadi kita berikan penghormatan untuk lagu kebangsaan, lagu negaraku berkumandang di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Untuk memperkatakan tentang perlawanan minggu ke-18 antara Sabah FC berdepan dengan JDT, bersama saya bekas pemain kebangsaan dan juga antara legenda dalam skuad Selangor, Rudy Ramli. Jadi Rudy, bagaimana anda melihat dari segi statistik, memangnya jauh ibarat langit dengan bumi antara prestasi semasa kedua pasukan ini? Terima kasih Rasdi. Dan memang betul, kalau kita tengok prestasi sekarang untuk pasukan Sabah tidaklah begitu baik setelah apa yang mereka harungi pada musim ini. Dan kali terakhir ketika mereka bertemu dengan pasukan Kelantan dari Warrior, mereka tewas dengan 3-2. Dan apa yang kurang bernasib baik untuk pasukan Sabah, kita boleh lihat kebincangan mereka di bahagian pertahanan. Mereka dibosi dengan 29 gol, hanya berjaya menjadikan 19 gol saja. Saya rasa satu jurang jarak yang kurang baik untuk prestasi pasukan Sabah pada musim ini. Dan kita mengharapkan dengan kemasukan pemain-pemain baru dapat membantu pasukan Sabah, kerana kita tahu mereka berada kedudukan ke-11. Jadi kita mengharapkan dengan baki perlawanan yang akan datang ini, mereka dapat memperbaiki prestasi baik dalam perlawanan maupun kedudukan. Caretaker pasukan Sabah, Altolinos, bekas pemain negeri skuad Sabah sebelum ini, membimbing pasukan The Rhinos buat kali yang kelima pada malam ini. Dan pastinya terdapat 5 pertukaran yang dilakukan oleh Altolinos berbanding perlawanan terdahulu, di mana Jeffrey Firdaus Chul turut dimasukkan. Begitu juga dengan Ernesto Pomipa yang akan beraksi di bahagian tengah, kanan dan kiri. Manakala kalau kita lihat Fergus Thierry yang turut diletakkan dalam kesebelasan utama bagi berganding bersama Chris Malone dan juga Darren Lock di bahagian hadapan. Manakala di bahagian tengah pula adalah Jose Engel dan juga Dean Pelikanos yang akan bertindak di bahagian tengah ataupun di bahagian center midfield. Manakala Roy Wilson, Dominic Tan dan juga Dan Ingham akan bertindak sebagai 3 fullback di bahagian pertahanan untuk melindungi Damien Lim yang dimasukkan. Kerana pada perlawanan terdahulu, di mana pasukan pada perlawanan kelima pertemuan di antara kedua pasukan pada pusingan pertama, di mana pasukan Sabah tewas 0-8 dengan Khairul Fahmi Cik Mat, tidak diturunkan, dia sekadar diletakkan di bangku simpanan. Manakala bagi Cisco Munoz pula, dia melakukan 6 pertukaran pada perlawanan terakhir ketika berdepan dengan pasukan Immigration, di mana antara pemain yang dimasukkan adalah Antonio Glaude,
yang akan bergandingan bersama John Irazabal di bahagian pertahanan tengah, manakala Jonathan Silva turut dimasukkan bersama dengan Sami Syafari yang membang di bahagian pertahanan kanan dan kiri, manakala bahagian tengah pula Afiq Fazail bersama dengan Inacio Mendes bersama Oscar Arribas dan juga Manuel Hidalgo yang turut diletakkan dalam kesebelasan utama, manakala pemain yang menjadi perhatian pada malam ini di Stadium Likas pastinya Aidin Moyajic yang akan bergandingan bersama Bergson di bahagian penggempur untuk pasukan JDT. Jadi itulah kesebelasan utama bagi kedua pasukan. Kapten pasukan JDT Afiq Fazail yang pastinya akan mengundi di bahagian tengah bersama dengan Mendes, manakala Oscar Arribas dan juga Hidalgo akan mengacir-acirkan pertahanan pasukan tuan rumah, pasukan The Rhinos sepanjang 45 minit yang pertama. Dan statistik untuk 15 minit yang pertama menyaksikan bagaimana 8 jaringan dihasilkan oleh JDT daripada 16 perlawanan sebelum ini, manakala hanya 2 gol dihasilkan oleh skuad Sabah sepanjang 15 minit yang pertama, manakala pasukan Sabah sebanyak 3 kali dibolusi di 15 minit pertama, manakala JDT hanya 2 kali dibolusi, iaitu pada minit ke-8 dan 15 sepanjang 16 perlawanan sebelum ini. Fergus Tierney yang akan melakukan sepak mula untuk pasukan tuan rumah dengan jersey serba merah hitam, manakala pengadil perlawanan pada malam ini adalah Ahmad Zuhaidi Zulkifli yang akan dibantu oleh pembantu referee satu iaitu Zairul Khalil, manakala Muhammad Hanif Jamaluddin sebagai pembantu referee yang kedua, manakala pegawai keempat Muhammad Haziq Ayazi dan pegawai VR adalah Nasaruddin Muhammad Tamrin, dan pegawai pembantu VAR adalah Maizatul Akmar Yahya Hasan, dan play operator pula adalah Muhammad Arif Afandi, dan komisioner perlawanan adalah Muhammad Farid Muhammad Wafa. Jadi kita lihat bagaimana pemain-pemain pasukan JDT yang sememangnya memiliki kemahiran tertentu dan mereka bijak mengambil peluang dan akan melakukan pressing satu hantar terus, tapi lihat bagaimana Damien Lee pantas untuk mendakap kemas bagi memastikan tidak ada sebarang ruang diberikan kepada pemain-pemain JDT untuk mendapatkan bola, khususnya di attacking third. Ya, satu gerakan yang baik yang cuba dilakukan oleh Sam Safari. Melihat larian yang dilakukan oleh Oscar Arribas, melakukan hantaran di belakang pertahanan. Kalau kita lihat begitu cepatnya Daniel Lim keluar daripada kedudukan beliau untuk mendapatkan bola sebentar tadi. Hantaran pendek dari pemain-pemain JDT. Mereka cuba untuk membaca respon dari pemain-pemain Sabah apabila mereka mendapatkan bola. Satu serangan dari sebelah kanan dilakukan. Kita lihat bagaimana hantaran tepat. Dan terus ke sebelah sini satu haboli yang cuba dilepaskan sebentar tadi untuk menguji dari Jonathan Silva. Pemain pertahanan naik ke atas bagi mendapatkan peluang menguji Damien Lim di pintu gol pasukan Sabah. Dilihat bagaimana corak serangan yang cuba dilakukan oleh Pelecanos yang terlepas untuk mengawal kemas. Bolehkan JDT terus cuba mendapatkan serangan. Satu cross, cantelukan, cuba mencari Bergson, tapi pantas disambar oleh pertahanan pasukan Sabah untuk menutup ruang dari Jeffrey Firdaus Chu. Sekali lagi hantaran. Kita lihat bagaimana satu clearance yang terpaksa dilakukan oleh Dominic Tan. Ya, saya rasa untuk pasukan JDT mereka masih lagi bertukar-tukar hantaran cuba menembusi pertahanan, dan kalau kita lihat banyak gerakan-gerakan yang cuba dimainkan melalui Aidin Moyajic yang melakukan pergerakan menuju Dominic Tan berjaya mengawal pergerakan Moyajic sebentar tadi dan melakukan clearance yang tertampan Moyajic dan memberikan sepakat percuma. Dan apa yang menariknya untuk pasukan JDT, mereka menekan kepada pemain-pemain pasukan Sabah ketika bola berada di kaki pemain pasukan Sabah. Dan kalau kita lihat dari segi peluang yang dimiliki masih lagi dikuasai oleh Sabah oleh pasukan JDT. Jadi kita melihat bagaimana satu fair tackle yang dibiarkan seperti tadi oleh pengadil perlawanan
Suhaidi Zulkifli tidak meniup whistle. Bergson pun dikasari di kawasan penalti tetapi tidak mendapat respon daripada pengadil. Jadi JDT marah sekali lagi. Satu lagi pertukaran hantaran yang kerap dilakukan. Terus ke belakang tampanan yang dibuat oleh Jonathan dan seterusnya. Peluang kembali semula cuba direncanakan oleh pasukan pelawat. Merupakan offside yang kemas dari 3 pertahanan pasukan Sabah. Olehkan serangan cuba dilancarkan oleh pasukan JDT terencat. Dan di sini kita lihat bagaimana tekanan yang diberikan oleh kepada Bergson tadi yang mungkin beliau cuba menarik perhatian pengadil mendapatkan set pertama dan sekali ini kita mungkin menunggu keputusan VAR. Jadi mungkin ada perubahan dari segi keputusan sebelum ini. Satu tackle dari Inham ke atas Bergson mungkin akan berikan penalti untuk pasukan The Southern Tigers di awal minit yang kelima. Jadi kemungkinan sepakan penalti untuk Bergson. Di antara pemain yang pastinya akan diberikan peranan sebagai tackle apabila sepakan penalti diberikan. Kerana setakat ini memangnya Bergson begitu mahir untuk sepakan penalti. Di samping sepanjang musim 2025-2026 3 sepakan penalti, 2 dalam saingan Liga Malaysia khususnya dalam Liga Super 1 di mana Bergson berjaya menewaskan Khairul Fahmi dalam perlawanan kelima di mana mereka menang dengan 8-0. Jadi keputusannya adalah penalti untuk JDT dan keputusan yang pasti tidak digemari oleh pemain-pemain tuan rumah. Sambil kita lihat bagaimana Darren Lock mungkin psikologi ke atas pengadil perlawanan, tetapi apabila VR digunakan jelas ada kekasaran yang terjadi dalam kawasan penalti yang dilakukan. Ya, saya rasa mungkin pemain pasukan Sabah mereka menjagakan soft tackle yang dilakukan oleh Inham ke atas Bergson sebentar tadi. Mungkin perlawanan masih awal untuk mereka dan disebabkan itulah mereka tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil. Tetapi keputusan sudah pun dibuat dan VR sudah pun diperhalusi. Jadi sepakan penalti diberikan kepada pasukan JDT. Dari 2 sepakan penalti yang diambil oleh Bergson pada musim ini, hanya 1 tersasar ketika mereka berdepan dengan pasukan Terengganu di mana Said Nasrul Haq gagal ditewaskan oleh Bergson pada perlawanan yang berlangsung pada 31 Oktober 2025. JDT berjaya mengatasi pasukan Terengganu ketika itu dengan 5-0. Jadi Bergson sekali lagi sepakan penalti yang ketiga untuk Bergson. Terdepan Damian Lim dan jaringan dapat dihasilkan oleh Bergson. Jadi ini adalah jaringan ke-15 dalam saingan Liga Super dan gol kedua penalti yang disumbangkan oleh Bergson pada musim ini dari 3 sepakan yang diambilnya. Jaringan pada minit ke-8 memisahkan kedua pasukan. Jadi kesilapan Denham dalam kawasan penalti. Ya, satu jaringan yang sempurna dihasilkan oleh Bergson. Kita lihat bagaimana satu sepakan yang betul deras yang dilakukan oleh Bergson. Walaupun sudah dibaca oleh Damian Lim di sebelah kanan pintu gol, tetapi mungkin dengan kelajuan yang menyukarkan Damian Lim untuk menepis rembatan ataupun sepakan yang dilakukan oleh Bergson. Jadi gol minit ke-8 melalui sepakan penalti dari Bergson.
merupakan jaringan ke-15-nya pada musim ini dalam saingan Liga Super. Jadi serangan yang cuba lancarkan dari bawah, yang cuba dibina oleh Claude kepada Irazabal. Claude semula, tidak ada sebarang high pressing dari pemain-pemain Sabah pada ketika ini. Mereka cuba compact dalam kawasan sendiri kerana mereka dihukum pada minit ke-8 dari Bergson melalui penalti. Dari seberang sana kita melihat Oscar Ribas yang dikasari untuk mendapatkan sepakan bebas. Biarpun sudut yang agak kecil, tetapi ia boleh mendatangkan satu situasi berbahaya untuk pasukan Sabah kerana set piece umpama ini akan cuba digunakan oleh pasukan JDT. Kita lihat sekali lagi. Ya, bagaimana Oscar Ribas menggunakan skill individu beliau untuk melepasi Ondong Serta tadi. Kalau kita lihat bagaimana mungkin terjaan ataupun kasaran yang lewat dilakukan oleh Ondong yang memaksa pasukan JDT mendapatkan sepakan percuma. Dan pemain-pemain pasukan Sabah perlu berhati-hati kerana pemain-pemain pasukan JDT mempunyai ketinggian yang lebih baik untuk melakukan tandukan. Oscar Ribas yang akan melakukan sepakan bebas ini. Tadi Oscar tengah, tapi Fergustiani yang lebih awal melakukan tandukan clearance. Satu lagi cross untuk JDT. Dan Oscar Ribas gagal untuk dapatkan ruang yang lebih terbuka. Namun JDT marah sekali lagi. Satu tolakan ke depan dari Irazabal. Kita boleh lihat bagaimana pemain-pemain pasukan JDT walaupun pertahanan pasukan Sabah begitu kompak, mereka cuba bergerakkan bola di sebelah kiri dan sebelah kanan, cuba mencari di manakah celah-celah yang ruang yang lebih baik untuk melakukan hantaran. Kerana pada ketika ini kita lebih lihat pemain-pemain pasukan JDT melakukan diagonal ball sahaja untuk melakukan ataupun memecahkan kebutuhan pertahanan pasukan Sabah. Satu lontaran ke dalam jauh cuba lakukan oleh Razabal. Satu percubaan yang meninggi yang cuba disempurnakan sebentar tadi. Oleh pemain JDT, khususnya tindakan dari Jonathan Silva. JDT kembali mendapatkan peluang dan merampas bola semula. Ya, memang sedikit kesukaran untuk pemain pasukan Sabah. Kita lihat bagaimana mereka baru saja menguasai bola, tetapi begitu cepat pemain pasukan JDT menutup ruang dan melakukan high pressing kepada pemain yang memiliki bola. Dan dari sebabkan itulah pemain pasukan Sabah perlu berhati-hati dengan apa yang mereka perlu lakukan. Perlu melakukan build up play terlebih dahulu. Mungkin dengan high pressing yang dilakukan oleh pemain pasukan JDT yang menyukarkan untuk pasukan Sabah melakukan ball possession. Tan berjaya menyekat cross dan peluang terus untuk Damian Lim. Mudah tangkapan kemas. Perhatikan 2-3 pemain JDT akan menutup peluang. Sebaik saja ada tampanan dilakukan oleh pemain tuan rumah bagi memberikan tekanan, dan juga tidak banyak pilihan yang dimiliki oleh pemain-pemain Sabah sepanjang permainan ini. Ya, saya setuju seperti yang Nasri katakan. Ketika bola berada di kaki pemain pasukan Sabah, ada 2 atau 3 pemain pasukan JDT yang cepat menutup ruang. Dan saya rasa pemain-pemain pasukan Sabah perlu bergerak lebih cepat untuk mendapatkan bola, perlu berlari untuk ke arah space untuk mendapatkan bola. Itulah yang bolehkan mereka membantu rakan lain ketika bola berada di kaki pasukan Sabah. Sambil kita lihat bagaimana Chris Malone tadi tidak mendapat sebarang ruang. Syami cuba membantah keputusan. Ada perlawanan Suhaidi Zulkifli. Dan di sini kita lihat bagaimana satu rempuhan yang saya rasa memang keras yang dilakukan oleh Syami. Ya. Beliau tidak
terus pergi ke arah bola, mungkin dia terus melakukan rempuhan ke arah Chris Marlon sebentar tadi. Sepakan percuma untuk pasukan tuan rumah. Ismail Ondong antara target man dalam situasi bola mati ini. Perhatikan bagaimana pemain JDT sentiasa mengawal gerakannya dalam kawasan penalti. Kesemalam melakukan tandukan, tetapi Syami yang lebih awal untuk melakukan tepisan. Dia berjaya menumbuk keluar. Ya, saya rasa satu sepakan yang baik yang dilakukan oleh Jeffrey Chu. Dia meletakkan bola di bahagian near post. Kita lihat bagaimana Ondong yang datang daripada belakang untuk menyambut, tetapi mungkin refleks yang cepat yang dilakukan oleh Shihan sebentar tadi menumbuk sepakan yang dilakukan oleh Jeffrey Chu, dan sambil kita lihat juga ada rebatan yang tersasar yang dilakukan oleh Pelicanos sebentar tadi. Kekembalan penjaga gol Shihan sebanyak 12 clean sheet sepanjang musim ini dari 16 perlawanan, menunjukkan benteng pertahanan pasukan JDT adalah yang paling ampuh dari 13 pasukan yang beraksi pada musim 2025-2026. Clouder. Jadi sekali lagi pemain JDT cuba untuk berikan tekanan. Orang berjaya mampas bola. Agustini melakukan kuisan dan seterusnya. Satu gerakan yang cuba diteruskan oleh Pomipa. Bola kembali semula dari dalam kawalan pasukan pelawat ketika ini. Clouder. Dia sempat mengimbas kedudukan rakan-rakan yang lain. Satu signal di mana compact di sebelah kiri, bola dihantar ke sebelah kanan. Satu serangan yang cuba lakukan oleh pemain-pemain Johor Darul Takzim. Shihan untuk Antonio Clouder. Tetapi Rasdi, kalau anda perasan sudah 2-3 pemain yang mengalami kata dia terjatuh sendiri kerana mungkin dengan struktur padang pada malam ini sedikit basah, dan disebabkan itu kita lihat bagaimana pemain-pemain ada pemain-pemain pasukan Sabah maupun pasukan JDT yang mengalami kata mereka jatuh sendiri. Jadi mungkin mereka perlu menggunakan kasut yang sesuai untuk beraksi dalam padang yang basah ini. Jadi serangan susulan untuk JDT. Mereka sekali lagi menggunakan Jonathan Silva di sebelah kiri. Clouder untuk Irazabal. Clouder semula. Dia sekali lagi melakukan impasan ke depan untuk melihat kedudukan rakan-rakan yang lain. Jonathan. Tadi Bergson. Ada tackle dari belakang. Bergson lagi kecederaan, tapi permainan teruskan. Ruang untuk Jonathan Silva, tetapi terus akan kemas oleh Damian Lim. Ya, gerakan yang baik yang dilakukan oleh pemain pasukan JDT. Kita lihat bagaimana Jonathan Silva, beliau beraksi di bahagian back kiri. Beliau seringkali melakukan overlapping, dan kalau kita lihat sudah 2 kali percubaan yang dilakukan. Mungkin kedua-dua percubaan ini tidak tepat saja yang membolehkan beliau menjadikan gol untuk pasukan JDT. Lim hanya sekali clean sheet sepanjang 10 penampilannya, dan dia telah pun dibolosi sebanyak 16 jaringan sepanjang 10 yang diturunkan dalam kesebelasan utama. Jonathan Silva untuk Clouder. Clouder kembali cuba merencakkan serangan. Afiq semula. Dia terpaksa ke belakang untuk Syami. Clouder. Bergson. Antaran 1-2.
Ya, kalau kita lihat untuk pasukan JDT, mereka berani melakukan hantaran pendek khususnya di hadapan kotak penalti pasukan Sabah. Dan disebabkan itulah ruang yang terhasil dilakukan oleh pemain-pemain pasukan JDT untuk melakukan pergerakan khususnya di bahagian serangan. Bola kaki Bergson untuk dihantar kepada John Arden, tapi berjaya dipintas oleh pertahanan pasukan Sabah. Ada tolakan yang dilakukan oleh Mendes ke atas Jeffrey Chu. Di sini kita lihat bagaimana asakan yang dilakukan oleh Mendes ke atas Darren Lock. Ya. Saya rasa Darren Lock mengawal bola begitu baik, mungkin asakan itu je yang menyebabkan Darren Lock off balance dan tidak boleh mengawal bola itu. John Arden 75% penguasaan pasukan JDT berbanding 25 untuk pasukan tuan rumah, menunjukkan bagaimana JDT menguasai permainan dengan permainan mudah yang ditampilkan kerana pemain-pemain mereka sentiasa berada dalam kedudukan triangle kerana sungguhnya dua pilihan yang mereka miliki apabila mendapat satu sentuhan. Lauder John Arden Silva paksa ke belakang semula kerana pressing yang dibuat sebentar tadi oleh Jeffrey Firdaus Chu. Syami, hantaran baik dari Syami, bahaya dari ada sentuhan yang dilakukan oleh pertahanan pasukan Sabah. Kita lihat bagaimana Ernesto Pumipa jadi 20 minit. Pada 15 minit yang kedua, pasukan JDT berjaya menghasilkan 7 gol, hanya 2-1 jaringan untuk pasukan Sabah sepanjang perlawanan sebelum ini. Manakala Sabah dibolusi terbanyak ada 7 gol pada 15 minit yang kedua, hanya JDT yang belum lagi berjaya ditembusi di suku kedua ataupun 15 minit yang kedua dalam 16 perlawanan sebelum ini. Ya, di sini kita lihat bagaimana jaringan yang baik dilakukan oleh Azim Mujajib. Kita lihat walaupun ada terbias terkena penikitan, tapi bola itu terus menerjah ke arah gawang gol. Saya rasa satu gerakan yang baik yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan JDT yang dimulakan oleh Syami sebentar tadi. Beliau melakukan satu hantaran di belakang pertahanan sampai ke mana Oscar Ribas yang masuk ke dalam mendapatkan bola sebentar tadi. Satu sentuhan yang cuba dilakukan oleh Aidil Mujajik dan terus melakukan rebatan sampai kita lihat bagaimana bola itu yang terbias dan terus ke arah tunggu pasukan Sabah. Jadi dua jaringan dihasilkan oleh pasukan JDT. Jadi itu adalah jaringan yang ke-8 untuk JDT dalam 15 minit yang kedua. Jaringan terbesar mereka adalah di suku yang pertama di separuh masa kedua dan suku kedua dengan 14 gol dan 15 gol. Itu adalah jaringan terbesar yang dihasilkan oleh pasukan JDT sepanjang 12 minit yang keempat dan kelima untuk permainan sebenar. Jadi JDT kembali marah sekali lagi. John Arden terlepas kerana pantas disambar oleh Jeffrey Chu. Afiq, kapten pasukan JDT. Razabal buat Syami. Tarik ke depan dari Syami untuk mendapatkan Oscar, tetapi peluang untuk Bergson. Cuba untuk mendapatkan sokongan dari Mujajik. Ya, kalau kita lihat Bergson sudah pun berada dalam kedudukan offside sebentar tadi ketika hantaran-hantaran pendek ataupun hantaran 1-2 di antara beliau dan juga Aidil Mujajik. Dan disebabkan itulah mungkin sedikit lewat hantaran yang dilakukan oleh Mujajik yang menyebabkan Bergson terlebih dahulu bergerak ke hadapan dan beliau dikesan dalam kedudukan offside. Agustini untuk Darren Lock.
Itu satu tackle yang bersih yang dibuat oleh Syami. JDT ditekan oleh pemain rumah. Kita melihat Jeffrey Fidauscu lepas hantar ke tengah untuk mendapatkan Angel. Satu hantaran yang boleh dipintas oleh Syami. Peluang untuk Muyajic. Mungkin dalam posisi offside. Dan satu gol ketiga biasa yang terjadi. Jadi satu gol kedua dari Muyajic, gol kedua pribadinya. Ya, saya kira satu gerakan yang baik yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan JDT. Kita lihat bagaimana hantaran yang dilakukan oleh Mujaji di belakang pertahanan. Sambil kita lihat bagaimana larian yang baik yang dilakukan oleh Oscar Ribas. Beliau sekali lagi memainkan peranan untuk jaringan ketiga ini. Kita lihat bagaimana satu sentuhan yang baik, beliau masuk ke dalam. Beliau tidak mempunyai pilihan. Mungkin beliau ingin melakukan cutback, tetapi ketika sepakan itu dilakukan, kita melihat bagaimana mungkin terkena kaki Jose Angel sebentar tadi yang terbias terus ke arah pintu gol dengan jaringan ketiga pada malam ini untuk pasukan JDT. Ini merupakan kali ke-8 pasukan Sabah tertewas di 15 minit yang kedua. Apakah jaringan sendiri gol ketiga yang akan diberikan kepada Jose Angel? Castioni mendapatkan sentuhan yang baik. Peluang untuk Sabah merapatkan jurang jaringan, tapi pintasan yang mudah dari Irazabel. Lihat bagaimana serangan dari Ingham. Masih lagi Ingham membuat percubaan tetapi agak perlahan. Pogasteni melakukan satu volley. Ingham semula. Ya, saya rasa untuk pemain-pemain pasukan Sabah, kita boleh lihat mereka cuba untuk melakukan urgensi, untuk melakukan gerakan bagai serangan. Ada percubaan yang dilakukan. Mungkin percubaan itu saja kurang tepat untuk ke arah pintu gol pasukan JDT. Kita boleh lihat juga ada pergerakan-pergerakan yang menarik yang dilakukan oleh pemain pasukan Sabah, tapi pergerakan itu sekali-sekala berjaya dipatahkan oleh pertahanan pasukan JDT kerana mereka betul disiplin di bahagian pertahanan. Mereka mengawal setiap pergerakan yang dilakukan oleh pemain pasukan Sabah. Sekali lagi serangan Sabah berjaya dinetralkan oleh pertahanan pasukan JDT. Sabah memerlukan satu corak permainan yang yang lebih agresif. Ingham sebelah sini untuk Jeffrey. Pas ke belakang untuk Ingham. Agastiani. Dia gagal untuk mengatasi Glauder. Mudah hantaran pendek yang dilakukan oleh pemain di dalam kawasan sendiri. Pola 50-50 antara Sabah dan juga pemain JDT, tapi Sabah berpeluang untuk terus memberikan tekanan kepada pertahanan pasukan pelawat. Agastiani agak perlahan kerana kita lihat bagaimana Syah Nazmi lebih awal untuk menerpa, sambil Bergson pula mengalami kecederaan.
Kita lihat bagaimana satu tolakan yang dilakukan oleh Dominic Tan ke arah Buxton sebentar tadi, kerana off the ball. Sepatutnya Dominic Tan perlu berhati-hati. Mungkin beliau boleh dilayangkan kad seadanya tindakan yang beliau lakukan sebentar tadi mungkin merugikan untuk pasukan Sabah. Antonio Glaude untuk JDT. Tidak ada pressing dari pemain-pemain Sabah, khususnya dari Darren Lock. Ingham pendek ke tengah untuk Pelecanos. Sentuhan tipis dari Fergustiani. Jadi sedikit salah faham antara Firdaus Chu dan juga Chris Malone. Ya, saya rasa sepatutnya Jeffries Chu melihat larian yang cuba dilakukan oleh Chris Malone sebentar tadi. Beliau meminta bola, mungkin Jeffries Chu lewat melakukan hantaran, dan disebabkan itulah beliau cuba bermain 1-2 bersama dengan Darren Lock. Mungkin miscommunication di antara kedua pemain ini yang menyebabkan mereka hilang bola sebentar tadi. Peluang untuk Bergson, percubaan, tetapi Damien Lim lebih tangkas untuk menampan. Kita melihat bagaimana Buxton beliau terus masuk ke dalam, sambil kita lihat bagaimana Los Angeles memberikan tekanan walaupun Buxton berjaya melepaskan rembatan. Kita melihat bagaimana Damien Lim bertindak dengan pantas untuk menampan rembatan yang dilakukan oleh Buxton sambil dikeluarkan oleh pertahanan pasukan Sabah. Lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Sabah. Ferguson ni satu lagi hantaran yang kurang cermat, bolehkan JDT merampas pula penguasaan bola. Tenang corak permainan dan juga kawalan bola dari pemain JDT. Ya, saya rasa mungkin mereka menunggu pemain pasukan Sabah keluar daripada tempat mereka ketika melakukan pressing, dan mereka mempunyai pilihan ataupun mempunyai ruang. Mungkin ketika itulah mengambil peluang untuk melakukan hantaran di belakang pertahanan, dan sebabkan itulah mereka menunggu pemain-pemain pasukan Sabah melakukan high pressing. Nacho Mendes untuk Bergson. Afiq baru buat Jonathan, tetapi dipintas seperti tadi oleh Jeffrey Firdaus Chu. Pada 15 minit yang ketiga, pada minit ke-31 hingga 45, JDT telah pun menghasilkan 12 jaringan. Hanya satu gol dibuat oleh pemain-pemain Sabah hingga setakat ini, manakala Sabah dibolusi sebanyak 5 gol dalam 15 minit yang ketiga. Hanya sekali JDT dibolusi pada 15 minit yang ketiga ini. Kita lihat bagaimana satu hantaran di bahagian far post yang mencari kedudukan Irazabal. Kita lihat bagaimana beliau cuba melakukan satu lompatan, melakukan tandukan, tetapi ada dua pemain yang berikan tekanan, kerana kita tahu Razabel beliau seringkali menjadi kangkung mengurusi set piece, dan disebabkan itulah beliau dikawal oleh dua pemain pertahanan pasukan Sabah. Jadi Sabah berpeluang untuk melancarkan serangan. Agustini melakukan tampanan, tetapi lihat bagaimana sokongan bantu-bantu antara pertahanan pasukan JDT. Apabila rakan buat kesilapan, ada saja bantuan yang akan diberikan oleh pemain-pemain lain dari Glaude seperti tadi. Ingham dia masih lagi mengawal bola, masuk ke belakang untuk Dominic Tan. Damien Lim sekali lagi hantaran yang kurang cermat, peluang untuk Bergson, tetapi dia gagal untuk mengatasi Ingham. Firdaus Chu ke depan, terlalu kuat, mudah untuk Shihan.
Ya, saya rasa idea yang baik. Kita lihat bagaimana Jeffrey Shu melihat Darren Lock dan juga Razabel saja di bahagian hadapan. Tapi mungkin hantaran yang kurang cermat dilakukan oleh Jeffrey Shu sebentar tadi begitu kuat sekali. Kalaupun kita boleh lihat bagaimana Darren Lock cuba untuk mengejar untuk mendapatkan bola, sambil kita boleh lihat Shihan sudah pun keluar daripada kedudukan beliau untuk menangkap bola sebentar tadi. Claude untuk Jordan Silva. Jordan lepas satu cross dari Jordan, tetapi Damian Lim lebih bersedia. Satu cross mudah terus ke dekapan untuk Damian Lim, tetapi JDT sekali lagi berpeluang untuk melancarkan serangan. Afiq Fazail untuk JDT kepada Bergson. Dari Bergson rembatan kaki kiri, tetapi tersasar di sebelah kiri pintu gol pasukan Sabah. Ya, satu percubaan yang menarik yang dilakukan oleh Bergson. Kita lihat beliau tidak dikawal oleh mana-mana pemain pertahanan pasukan Sabah. Kita tahu beliau mempunyai kekuatan musi rembatan kaki kiri beliau, tapi sayangnya rembatan yang dilakukan oleh Bergson sedikit saja tersasar. Tetapi kredit juga diberikan kepada Dominic Tan kerana dia melakukan satu sliding block untuk menidakkan sebarang percubaan terus ke arah Damian Lim. Masih lagi Pelicanos untuk Fergustiani. Ingham. Tierney untuk Ondong. Ondong melakukan cross, tapi Glauder melakukan tandukan. Terlop yang cuba mendapatkan bola, tetapi Syami lebih bersedia untuk melakukan tandukan. Afiq tolakan terus ke depan untuk Bergson. Peluang untuk Bergson. Satu lob dari Bergson, tetapi tersasar untuk meninggi di atas palang gol. Satu pilihan yang baik untuk Bergson. Satu keputusan untuk membuat satu lob. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu hantaran yang baik yang dilakukan oleh Nacho Mendes di belakang pertahanan, sambil kita melihat bagaimana larian yang baik dilakukan oleh Bergson. Beliau lihat Daniel Lim ke hadapan dan melakukan satu lob. Sebentar tadi mungkin sepakan yang dilakukan oleh Bergson sedikit kuat yang membolehkan bola itu melepasi palang gol. Afiq Fazail untuk Syami. Jadi tim melakukan serangan di sebelah kanan pula. Oscar Ribas menanti di garisan sisi, tetapi tidak ada ruang yang diberikan. Tampanan dari Syami untuk Oscar. Afiq. Tadi Afiq Fazail satu cross ke tengah untuk Bergson. Dia mendada dari rembatan dari Bergson, tetapi Damian Lim yang berjaya menampan sekali lagi. Jangan keempat yang cuba dihasilkan oleh Bergson digagalkan oleh Damian Lim. Afiq sekali lagi berpeluang untuk melancarkan serangan dari sebelah kanan. Syami membantu. Razabal untuk Glauder. Glauder melepasi Ondong. Masih lagi Glauder. Ondong melakukan tolakan dari cross. Terus ke dakapan Damian Lim. Ingham tolakan ke depan untuk mendapatkan Darren Lock. Kita lihat juga bagaimana Darren Lock bekerja keras untuk berikan tekanan ketika kawalan yang dilakukan oleh Razabel sebentar tadi. Beliau tidak berputus asa untuk berikan tekanan, dan itulah satu tindakan positif yang ditunjukkan oleh Darren Lock. Razabel untuk Shihan. Syami di sebelah kanan. Razabal di depan menanti untuk buat larian tanpa bola. Afiq dari Oscar, tetapi terus kepada Damian Lim. Satu hantar lolos yang terlalu ke depan untuk Damian Lim, membolehkan Sabah mengawal pula corak permainan ketika ini. Mudah untuk Razabal mendapatkan tandukan sekaligus menggagalkan serangan cuba lancarkan oleh pasukan Sabah untuk Bergson.
dari Bengson. Satu peluang dari Bengson dan rembatan, tetapi lihat bagaimana Darren Lock. Kita lihat sekali lagi bagaimana Dominic Tan yang melakukan satu blocking baik untuk menidakkan percubaan Bengson bagi mendapatkan jaringan yang keempat. Jadi agak sukar untuk pasukan Sabah menguji Syah Nazmi di pintu gol. Pertahanan pasukan JDT begitu ampuh untuk membaca setiap gerakan dilakukan oleh pemain-pemain Sabah. Satu hantaran yang kurang cermat dari Angel. Ya, saya rasa tidak banyak percubaan yang dilakukan oleh pemain pasukan Sabah. Mereka hanya berlega-lega di bahagian etiket saja, dan selepas itu mereka hilang bola, kerana kita tahu setiap kali mereka melakukan hantaran di belakang pertahanan pasukan JDT, kita lihat bagaimana Razabel Peluang susulan dan jaringan yang keempat berjaya disumbangkan oleh Mujahid. Bekas penggempur atau penjari terbanyak pasukan Sabah sebelum ini. Dia berhijrah ke selatan semenanjung Malaysia untuk bersama dengan pasukan The Southern Tigers. Ya, saya kira satu gerakan yang baik. Kita lihat bagaimana hantaran yang dilakukan oleh Hilago di belakang pertahanan, sambil kita lihat satu sentuhan yang menarik yang cuba dilakukan oleh Oscar Ribas. Walaupun Damian Lim sudah pun menampan percubaan yang dilakukan oleh Oscar Ribas, tapi kita lihat bagaimana Haji Mujahid beliau menghidu peluang ini dan terus melakukan rembatan yang menghasilkan jaringan yang keempat untuk pasukan JDT. Perhatikan bagaimana satu placing shot yang baik dilakukan oleh Mujahid. Bagi dia menghasilkan jaringan kedua pribadi pada minit ke-40 selepas jaringan pertamanya pada minit yang ke-8 pada minit yang ke-21. Jadi 4-0 kedudukan semasa. Claudia berjaya merampas bola untuk Bengson. Bola telah pun terlebih dahulu keluar dari hantaran dibuat oleh Antonio Claudia. Satu lagi peluang untuk pasukan Sabah, tetapi kita lihat bagaimana mudah. Satu lagi tampanan dilakukan oleh Gerald Silva menidakkan peluang pemain-pemain Sabah mendapatkan ruang untuk buat percubaan dari Ondong, tetapi lihat bagaimana pantas tindakan yang dibuat oleh Razabal. Ya, kita lihat bagaimana ketika bola tinggi yang dilakukan oleh pemain pasukan Sabah, begitu cepatnya Irazabal dan juga Claudia melakukan tandukan, dan di sini kita lihat bagaimana hantaran yang cuba tandukan yang cuba dilakukan oleh Kondong, sambil kita boleh melihat bagaimana Claudia memberikan tekanan. Mungkin tandukan itu kurang tepat yang memberikan satu fall kepada pasukan JDT sebentar tadi. Pick untuk Oscar Ribas. JDT marah sekali lagi. Bantuan yang diberikan oleh Nacho Mendes ke seberang sini untuk Jordan Silva. Jordan Silva, hantaran cross dan tandukan yang berjaya dilepaskan. Kita lihat bagaimana Oscar Ribas yang dapat membuat satu tandukan tetapi tepat ke arah Damian Lim. Ondong untuk Fergus Tierney, tepat hantarannya, tampanan yang baik dari Tierney. Cuba dari Tierney membias dan seterusnya dimiliki oleh Afiq. Mendes untuk Oscar Ribas.
Jadi Oscar sekali lagi menggunakan kelebihan kelicikan, tetapi pemain-pemain JDT terpaksa membina 10 serangan dari bawah kerana pemain-pemain Sabah semakin kompak dalam kawasan sendiri. Ialah Zabao untuk Syami. Afiq untuk Oscar. Ialah Zabao. Syami Safari untuk Bekson, tetapi ada desakan yang dibuat sebentar tadi oleh pemain tuan rumah. Ya, kita boleh lihat bagaimana passing lane yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain pasukan JDT, melihat larian yang dilakukan oleh mana-mana pemain, dan kita mengharapkan pemain pasukan Sabah cepat menutup ruang dan tidak memberikan lebih banyak ruang kepada pasukan JDT untuk melakukan hantaran pendek, khususnya untuk memecah benteng pertahanan pasukan Sabah. Ingham. Jonathan cuba untuk menarik, dan satu tackle yang tepat ke arah bola dilakukan oleh Afiq Fazail. Pantas JDT merampas mula bola dan seterusnya melancarkan serangan. Dalam keseberang sini untuk Jonathan, cross, dan seterusnya Tandukan cuba mendapatkan Oscar Ribas. Tambahan masa 2 minit diberikan di penghujung separuh masa yang pertama ini. Tidak banyak peluang yang dimiliki oleh Sabah untuk mendapatkan sekurang-kurangnya satu jaringan sebelum tempohan misi panjang yang akan dilakukan oleh Ahmad Zuhaidi Zulkifli. Syami berjaya memintas, dan seterusnya Afiq Fazail berpeluang untuk membuat sentuhan dari Afiq. Afiq semula. Oscar Ribas di seberang sana, tetapi terus untuk Bekson. Apakah Bekson dalam posisi offside? Kevin Lim tidak mahu mengambil risiko untuk terus mendakap bola. Ya, saya kira satu gerakan yang baik. Kita lihat bagaimana hantaran yang dilakukan oleh Nacho Mendes sebentar tadi, melihat boxing yang tidak dikawal, tapi mungkin satu sentuhan yang kurang baik, sambil kita lihat bagaimana asakan yang dilakukan oleh pemain pasukan Sabah ke atas Person. Biarpun Glaude tadi seakan tidak dapat untuk menyaingi, larian pantas yang cuba lakukan oleh Ondong, tetapi bantuan dari Syami, dari Syian Azmi menyelamatkan gawang pasukan JDT dari diuji untuk mendapatkan jaringan yang pertama bagi pasukan tuan rumah. Afiq untuk Mendes. Afiq semula kepada Syami. Oscar menanti dari Oscar Ribas. Oscar Ribas untuk Afiq. Claudia membantu. Jadi tempoh misi panjang untuk menamatkan separuh masa yang kedua. 4 gol terhasil. 2 jaringan peribadi yang menjadi hasilkan oleh Aidin Muyajik pada minit ke-21 dan 40. Manakala Oscar Ribas pada minit ke-24 untuk menjadikan kedudukan 4-0 selepas jaringan penalti pada minit ke-8 dari Bekson da Silva. Jadi itulah kesudahan untuk 45 minit yang pertama dengan 4 gol terhasil buat pasukan JDT bagi memberikan kesukaran buat pasukan Sabah bangkit di penghujung separuh masa. Baiklah, perhatian kembali semula ke Stadium Likas Kota Kinabalu untuk kesudahan perlawanan ke minggu ke-18 di antara perlawanan ke-106 antara Sabah tuan rumah menentang pasukan Johor Ta'zim pendahulu liga pada musim ini. Jadi pasukan Sabah memerlukan sekurang-kurangnya 8 mata lagi bagi mengesahkan kejuaraan ke-12 mereka dalam saingan Liga Super selaku juara bertahan dan juga sejarah
sebagai pasukan yang percaya untuk menjulang Liga Super pada musim terbaru ini. Jadi statistik 60% penguasaan JDT di separuh masa yang pertama dengan 13 percubaan, hanya 2 untuk pasukan Sabah. On target 8-1, JDT membalas Sabah. Off target pula 5-1. Dan setakat ini hanya 1 sepakan penjuru diberikan kepada pasukan JDT. Jadi mereka memulakan separuh masa yang kedua. Ferguson terlepas. Kita lihat kesungguhan pemain-pemain pasukan JDT untuk berikan tekanan. Bergson cuba memberikan tekanan buat Rawilson. Dominic, kesilapan dari Onggo, dan seterusnya peluang untuk JDT, dan jaringan yang kelima menjadi dihasilkan oleh Necho Mendes. Ataupun kita lihat bagaimana dari Manuel Hidalgo yang berjaya untuk menewaskan ataupun kealpaan Gary Steven Robert yang dimasukkan di separuh masa yang kedua. Dia melakukan kesilapan awal dan kesilapan itu dihukum dengan jaringan oleh Manuel Hidalgo. Ya, kita lihat bagaimana kesilapan yang dilakukan oleh Gary Steven Robert. Beliau sudah pun mengawal bola sebentar tadi, tapi mungkin beliau tergelincir dan kawalan yang kurang baik, sambil kita lihat bagaimana Hidalgo mencuri bola itu terus masuk ke dalam dan terus melakukan satu cuba menipu pemain pertahanan dan terus melakukan rempatan terus untuk menewaskan Damian Lim. Jadi tidak sampai seminit di separuh masa yang kedua, Manuel Hidalgo menambah duka pasukan dan juga peminat Sabah dengan jaringan yang kelima. Jadi ramai yang mencongak apakah jumlah jaringan yang mampu dihasilkan oleh pasukan JDT pada malam ini. Bela pintasan dan seterusnya peluang Oscar Ribas, dan jaringan yang ke-6 dari Oscar Ribas. Satu lagi kesilapan benteng pertahanan pasukan Sabah dihukum. 2 jaringan tidak sampai seminit di separuh masa yang kedua. Jadi kedudukan yang semakin parah untuk pertahanan pasukan JDT, pasukan Sabah, apabila JDT terus menghukum kesilapan tersebut dengan jaringan yang ke-6. Pada minit ke-48 dari Oscar Ribas, akhirnya berjaya memecah kemuntuan jaringan kerana dia banyak terlibat untuk melakukan bantuan gol. Tapi kali ini perhatikan sekali lagi bagaimana hantaran lolos yang baik untuk Oscar Ribas menewaskan Damian Lim buat kali yang ke-6. Ya, saya kira mungkin kesilapan hantaran yang dilakukan oleh pemain pasukan Sabah yang diambil oleh pemain pasukan JDT. Kita lihat bagaimana bola itu datang ke arah Jajik, dan Munjajik yang melihat larian yang dilakukan oleh Oscar Ribas yang tidak dikawal oleh mana-mana pemain pertahanan pasukan Sabah, dan beliau begitu mudah untuk melakukan satu pressing untuk menewaskan Damian Lim. Dan Pelicanos dikeluarkan untuk digantikan dengan Gary Steven Robert di penghujung separuh masa yang kedua tadi. Ya, sekali lagi kita lihat bagaimana hantaran yang cuba dimainkan oleh pemain pasukan JDT. Kita lihat bagaimana satu kawalan yang baik yang dilakukan oleh Bergson dan terus melakukan rembatan musik kaki kiri beliau. Tapi kalau kita lihat di awal-awal perlawanan ini, banyak kesilapan individu yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Sabah yang tidak melakukan hantaran-hantaran tepat ke arah pemain-pemain mereka, yang menyebabkan pemain-pemain pasukan JDT mengambil advantage itu untuk melakukan gerakan dan juga jaringan. 2 pertukaran dilakukan oleh Atolinas sebelum babak kedua ini bermula. Jeffrey Firdaus Chu dikeluarkan, tempatnya diambil oleh
Juche Yubik. Ya, sekali lagi hantaran yang dilakukan dan juga rebatan menerusi kaki kiri yang dilepaskan oleh Bergson. Walaupun ada tekanan yang diberikan, tapi mungkin bola itu jauh tersasar yang dilakukan oleh Bergson sebentar tadi. Satu pergerakan yang baik yang dihasilkan oleh pemain-pemain pasukan JDT. Mereka masih lagi tidak melakukan berhenti melakukan asakan untuk mendapatkan jaringan. JDT terus cuba memberikan tekanan dan juga ada kekasaran yang dilakukan oleh Darren Lobb. Kita boleh lihat bagaimana kekasaran yang dilakukan oleh Darren Lobb ke atas Mendes sebentar tadi juga. Mungkin beliau memijak pergelangan kaki Mendes dan wujud Mendes tidak mengalami kecederaan yang serius. Jadi bagi JDT 15 minit yang pertama di separuh masa yang kedua merupakan jaringan ke-15 yang dihasilkan sebentar tadi oleh Emmanuel Hidalgo pada minit ke-46 sebelum jaringan susulan yang berjaya disumbangkan sepakan penjuru yang kedua untuk JDT. Tandukan yang tidak tepat. Saya rasa mungkin Bergson begitu kecewa ketika hantaran yang dilakukan oleh Oscar Ribas. Beliau datang daripada belakang terus melakukan tandukan terus ke arah pintu gol, tapi sayangnya tandukan itu tidak memberikan masalah untuk Damian Lim kali ini. Joe Mendes yang akan direhatkan, Figueiredo yang dimasukkan di separuh masa yang kedua ini untuk terus memberikan tekanan kepada pasukan Sabah. Kita boleh lihat bagaimana pemain pasukan Sabah masih lagi mencari ruang untuk melakukan gerakan di bahagian hadapan. Kita juga boleh melihat pemain pasukan Sabah mencari kedudukan mana-mana pemain untuk melakukan hantaran, kerana tidak ada pergerakan yang lebih baik yang dilakukan oleh mana-mana pemain untuk membolehkan mereka melakukan pergerakan. Satu percubaan tersasar untuk menewaskan Shihan. Ya, satu percubaan di luar kotak penalti yang dilakukan oleh Zubik sebentar tadi. Walaupun bola itu jauh tersasar, saya rasa satu impak yang baik yang cuba dimainkan oleh pemain ini, melihat ruang yang ada dan terus melakukan rebatan. Figueiredo belum mendapatkan sentuhan yang pertamanya selepas baru saja dimasukkan tadi. Ingham, ruang untuk Ondong, tapi lebih pantas dikeluarkan dari kawasan permainan. Satu tampanan mudah untuk Shihan. Ya, saya kira satu gerakan yang baik yang cuba dimainkan oleh Ingham, melihat larian yang dilakukan oleh Ernesto di sebelah kiri sebentar tadi, tetapi sayangnya mungkin beliau
lambat untuk melakukan tandukan, tapi bola itu terus ke arah dakapan Shihan. Figueiredo, sentuhan pertamanya. Zabal untuk Syami. Zabal semula. Afiq, Claude, Afiq Fazail. Penjeliti cuba menarik seramai mungkin pemain Sabah untuk membuka ruang di bahagian tengah kerana agak kompak. Satu helah yang baik. Syami untuk Afiq Fazail. Dan teruskan untuk Hildago. Satu hantaran ke seberang sana. Figueiredo. Dari Figueiredo membawa cubaan dan ada sentuhan. Dibiarkan sebentar tadi oleh Oscar Ribas. Agustini. Cristóbal dia agak perlahan lariannya membolehkan JDT merampas bola. Tetapi hantaran untuk Oscar menjadi pintas oleh pertahanan pasukan Sabah. Syami terlepas. Hantaran ke dalam diberikan kepada skuad tuan rumah. Afiq cuba diberikan kepada Mujahid. Dago terpaksa ke belakang bagi memberikan peluang baru untuk mereka melancarkan serangan. Claude untuk Hildago semula. Figueiredo cuba mendapatkan bola tapi tidak ada ruang. Yubik menutup ruang Hildago untuk melakukan tolakan ke depan. Memaksa serangan dari bawah. Syami untuk Shihan. Ya, kali ini kita boleh menyaksikan pemain pasukan JDT cuba untuk bertukar-tukar hantaran di sebelah kiri maupun sebelah kanan, kerana mereka cuba menarik pemain pasukan Sabah keluar daripada tempat mereka untuk melakukan pressing. Dan ketika pressing itu dilakukan, mereka melihat ada ruang yang membolehkan mereka melakukan hantaran. Tapi ketika ini pemain pasukan Sabah itu cepat untuk menutup ruang, tapi pemain pasukan JDT mereka begitu mudah untuk keluar daripada tempat yang sempit. Dago untuk Figueiredo. Dari Figueiredo tak jatuhan. Kalau Figueiredo cuba untuk melakukan tampanan tetapi tidak ada peluang yang diberikan kerana Daniel Lim cuba untuk memintas. Ya, kita lihat bagaimana hantaran yang dilakukan di belakang pertahanan, sambil kita lihat ada Dominic Tan yang memberi tekanan, sambil itu juga ada Melly keluar daripada kedudukan beliau untuk memberikan tekanan kepada Figueiredo, sambil kita boleh menyaksikan Melly dan juga Dominic mengalami kecederaan. Jadi harapan dan juga peminat-peminat skuad The Rhinos mungkin tidak segairah di awal perlawanan ini kerana menyaksikan pasukan mereka ketinggalan dengan 0-6. Mereka tewas dengan pasukan yang sama pada perlawanan yang kelima dengan keputusan 0-8 ketika bertandang ke Stadium SSI. Oscar Ribas, tidak ada ruang yang diberikan. Lihat bagaimana Auda yang cuba mendapatkan bola tetapi Ondong yang mengalami kecederaan. Ya, kita lihat bagaimana Auda
yang Asari ondong sebentar tadi dia menarik bahu ondong yang mengalami sedikit kecederaan ketika kawalan yang cuba dilakukan oleh Lauder sebentar tadi. Sabah cuba mulakan bola di kawasan berbahaya. Lihat bagaimana pemain-pemain JDT sentiasa menutup ruang itu. Tidak banyak ruang diberikan oleh JDT bagi pemain Sabah mendapatkan bola atau pegang bola lebih lama. Ada saja pemain mereka yang akan melakukan counter press. Syami dikeluarkan. Satu lagi dua pertukaran sentak yang dilakukan dengan baru masuk Matthew Davis. Kali ini ada jaringan kedua dari Mujahid selepas Bergson dikasari dalam kawasan penalti. Ada satu falsafah permainan yang baik dilakukan oleh pemain JDT. Selagi tiupan whistle dan bola masih dari kawasan permainan, mereka akan cuba mendapatkan bola. Dan peluang yang dimanfaatkan oleh Mujahid untuk menghukum Damien Lim buat kali yang kedua. Figueiredo berdepan dengan Grace, Steven Robert lepas dan seterusnya. Mereka cuba mendapatkan bantuan. Satu hantaran yang tidak tepat. Satu clearance dari Damien Lim. Terus ke arah jurufoto yang berada di track. Tapi permainan ini diteruskan. Matthew Davis. Kalau kita lihat penampilan yang cuba dilakukan oleh Matthew Davis, kerana beliau jarang diturunkan tapi malam ini beliau diturunkan, dan kita mengharapkan beliau dapat berikan satu aksi yang baik untuk pasukan JDT maupun diri beliau itu sendiri. Dan mungkin beliau cuba untuk merampas tempat beliau kembali setelah apa yang ditunjukkan oleh Syami. Beliau beraksi dengan betul baik dalam beberapa perlawanan sebelum ini. Edgar Ketse menggantikan Eden Mujahid menjaring 2 gol dalam perlawanan ini. Dua pertukaran sentak dari skuad The Southern Tigers memberikan sengat yang lebih besar. Percubaan terus. Bias Figueiredo cuba mendapatkan bola. Masih lagi dalam kawalan pemain-pemain JDT. Oscar Ribas untuk Figueiredo, tetapi ada rempuhan dan juga pelanggaran antara Oscar Ribas dan juga Pumipa. Lihat bagaimana permainan 1-2 di antara Oscar Ribas dan juga Figueiredo sebentar tadi, dan selepas itu adalah pelanggaran di antara Ernesto dan juga Oscar Ribas di bahagian kepala beliau. Satu pelanggaran yang tidak disengajakan oleh Ernesto Pumipa ke atas Oscar Ribas. Tolinas pastinya mengharapkan anak buahnya tidak alpa di separuh masa yang kedua, tapi mereka dihukum dengan 2 jaringan pantas awal 2 minit yang pertama di separuh masa yang kedua itu. Ya, kalau kita lihat Rasdi, 2 jaringan pantas yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT berpunca daripada kesilapan pasukan Sabah sendiri. Mereka melakukan kesilapan hantaran yang kurang tepat, dan kalau kita lihat bagaimana jaringan awal yang dihasilkan berpunca daripada kesilapan dan juga mungkin Gary beliau sudah pun orang kata terjatuh sebentar tadi
untuk mengawal bola, dan sebab itulah pemain pasukan JDT mengambil peluang itu melakukan jaringan. Guerrero dimasukkan menggantikan Nacho Mendes. Sabah melancarkan serangan. Peluang untuk JDT merampas bola dan mereka menguasai semula untuk membuat serangan balas. Satu cross. Kemeli mudah untuk menumbuk keluar. Agustini terpaksa ke belakang. Gary Steven. Tierney semula. Bola didakwa terkena tangan Matthew Davis dan terpaksa whistle. Untuk Sabah mendapatkan sepakan bebas dalam kawasan sendiri. Ya, untuk pasukan Sabah, mereka tidak bergerak ke hadapan. Mereka hanya bermain di kawasan mereka sendiri, dan ketika mereka ingin melakukan gerakan ke hadapan, pertahanan pasukan JDT cepat menutup ruang dan tidak memberikan lebih banyak ruang untuk pemain pasukan Sabah. Kita lihat bagaimana ada 2-3 pemain yang memberikan tekanan ketika bola berada di kaki pemain pasukan Sabah. Satu lagi pintasan dari Afiq Fazail, tapi hanya seketika. Ondong. Jadi pemain JDT cuba diatasi, satu cross dapat dibuat, tetapi pintasan untuk JDT merampas semula penguasaan buat seketika. Begitu lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan tuan rumah. Sabah belum lagi putus asa. Mereka cuba mendapatkan satu jaringan setidaknya sebelum berakhir perlawanan ini. Berbanding kekalahan mereka pada pertemuan pertama ke atas pasukan yang sama dengan 0-8. Perlawanan yang berlangsung pada game kelima. Mudah pintasan untuk pemain-pemain JDT. Shihan hanya diuji sekali di separuh masa yang pertama. Matthew Davis untuk JDT. Oscar Ribas. Peluang untuk Bergson. Dari Bergson, Figueiredo menanti. Antara ke seberang sana. Satu cross dari Hidalgo. Tetapi terlalu tinggi. Atau Jonathan Silva yang melakukan overlapping tadi. Ya, satu pergerakan yang baik dimainkan oleh pemain pasukan JDT. Mereka melakukan hantaran pendek dan satu overlapping yang dimainkan oleh Nato Silva. Tapi mungkin satu hantaran yang kurang baik yang dilakukan oleh Jonathan Silva sebentar tadi, kerana ada dua pemain yang cuba berada dalam kotak penalti ingin menyambut hantaran yang dilakukan oleh Nato Silva. Wilson akan turun ke depan, peluang untuk Ondong. Dia cuba mengatasi Matthew Davis dari Ondong. Satu percubaan, tetapi Matthew Davis berjaya untuk menampan terlebih dahulu. Ingham. Ke belakang untuk Jubic. Ingham semula. Dari Ingham. Togas Tierney. Peluang untuk Tierney. Satu percubaan yang berjaya tampan oleh Afiq Fazail. Jadi peluang untuk JDT. Mara lebih jauh untuk memberikan tekanan. Gary Steven Robert cuba membantu jentera pembinaan serangan skuad Sabah ketika ini. Jubic untuk Gary Steven Robert. Nesto, tanda bola terkena tangan dan seterusnya sepakan bebas diberikan selepas mengenai lengan Oscar Ribas. Saya melihat bagaimana Ernesto cuba melakukan hantaran lintang, kerana mungkin beliau mendakwa ada
larian yang dilakukan oleh pemain pasukan Sabah ke hadapan, dan ketika hantaran itu dilakukan, bola yang terkena tangan Oscar Ribas. Syihan Hazmi yang sebenarnya cukup kebal di pintu gol dalam saingan Liga musim ini. Syihan hanya dibulusi sebanyak 3 kali. Sepanjang 15 penampilannya. Jadi telefon whistle yang sedikit merencatkan tempoh permainan. Kecederaan yang dialami oleh Razabal. Ya, kita lihat bagaimana ketika hantaran itu dilakukan, kita boleh menyaksikan bagaimana Ondong yang datang dari belakang lakukan tandukan, dan disebabkan itulah tandukan yang dilakukan oleh Ondong terkena muka Razabal yang mengalami kecederaan pada ketika ini. Permainan terhenti buat seketika bagi memberikan rawatan segera kepada John Irazabal. Bergson percaya menghasilkan jaringan pertamanya oleh sepakan penalti yang merupakan sepakan penalti yang ketiga, dan 2 gol berjaya dihasilkan sepanjang 3 penlibatannya dalam sepakan penalti dalam saingan Liga musim ini. Kerry Steven untuk Sabah terpas ke belakang. Sabah membina semula serangan. Augustini, namun begitu lihat bagaimana pemain-pemain JDT berada pada tempat yang tepat untuk mendapatkan second ball. Oscar Ribas turun membantu. Ketse untuk Oscar Ribas. Oscar Ribas memberikan tekanan untuk pertahanan pasukan Sabah. Satu tamparan kurang kemas dari Ernesto Pumipa membolehkan JDT merampas semula kawalan bola. Claude untuk Hildago. Claude semula membina serangan untuk Matthew Davis. Irazabal membantu. Goredo cuba mendapatkan bola, tapi terus diberikan kepada Hildago. Afiq terlepas. Kerry buat sentuhannya, dan seterusnya Ingham. Tidak ada mana-mana pilihan ataupun pilihan yang dimiliki oleh Ingham membuat hantaran. Dan Sabah pula cuba membuat serangan sekarang ini. Ingham melakukan tandukan untuk Fergustiani, tapi lihat bagaimana pemain pasukan pertahanan JDT lebih pantas untuk memberikan tekanan, dan seterusnya tidak memberikan ruang yang selesa bagi pemain-pemain Sabah membuat hantaran lebih sempurna. Satu percubaan kali ini ke arah gawang yang tepat dari pemain Sabah, tapi Syihan yang lebih pantas untuk menutup peluang yang cuba dicipta oleh Jubic. Ya, sekali lagi Jubic melakukan rembatan, tapi kali ini Syihan sudah pun bersedia. Beliau mempunyai ruang ke hadapan, beliau melakukan satu sentuhan yang baik dan
melakukan rebatan, tapi sayangnya rebatan itu berjaya ditepis oleh Shihan. Jadi dua pertukaran sentak, Tito Martin dan juga Yogo dimasukkan di penghujung separuh masa yang kedua ini. Pada minit ke-76 hingga 90, JDT berjaya menghasilkan 8 gol berbanding 2 untuk Sabah. Manakala Sabah dibolosi sebanyak 4 jaringan pada tempoh yang sama. Hanya sekali JDT dibolosi pada suku yang terakhir di separuh masa yang kedua. Sepakan penjuru untuk Sabah, ada tandukan, tetapi Fergus Tierney tidak mendapat ruang lebih selesa membuat satu conversion. Ya, kita lihat bagaimana hantaran yang dimainkan oleh pasukan Sabah sebentar tadi. Tapi mungkin tandukan yang dilakukan oleh Los Angeles tidaklah tepat ke arah pintu gol pasukan JDT. Figueiredo untuk JDT. Figueiredo semula, satu hantaran mencari Bergson, tapi berjaya dipintas oleh pertahanan Sabah terlebih dahulu. Gary Steven berjaya merampas bola untuk penguasaan semula pasukan Sabah. Tito Martin membuat pressing, merampas semula bola, tapi berjaya disambar semula. Tidak pantas yang dibuat oleh pemain Sabah seperti tadi menerusi gerakan yang dilakukan oleh Danish Raja Singham. Itu Matthew Davids yang dipersalahkan bagi bolehkan Sabah merencana semula serangan mereka, tetapi mereka kerap kehilangan bola di kawasan Middleton. Sekali lagi kita lihat bagaimana pemain-pemain JDT memberikan pressing yang baik, tetapi peluang untuk Sabah untuk menguji Shihan di separuh masa yang kedua ini. Ya, kalau kita tengok untuk pasukan Sabah, mereka bermain secara negatif saja, tidak banyak kehadapan. Ketika bola berada di kaki mana-mana pemain pasukan Sabah, mereka tidak cuba melakukan hantaran ke hadapan ataupun di belakang pertahanan yang menyukarkan mereka untuk melakukan serangan, khususnya ketika bola berada di kaki mereka. Ya. Jadi kali ini ada sentuhan lebih baik dari pemain-pemain Sabah untuk membuat serangan. Ingham ke belakang, Darren Lock melakukan sentuhan. Sabah diberikan sepakan bebas dalam situasi yang boleh menguji Shihan di pintu gol. Tiga atau empat benteng dibina oleh pemain-pemain JDT untuk membuat hadangan. Satu hantaran, tetapi ada tandukan yang berjaya dibuat oleh pemain Sabah, tandukan tipis, tapi tersasar di sebelah kanan pintu gol pasukan JDT. Satu hantaran baik untuk JDT sekarang ini. Peluang untuk buat pressing, tetapi Figueiredo berada di kedudukan yang lebih belakang. Kita lihat bagaimana kesilapan. Satu hantaran yang kurang tepat, Ya. yang dihasilkan oleh Yogo Caesar. Ya, saya rasa ini peluang untuk diri beliau menambah jaringan untuk pasukan JDT. Beliau berhadapan antara bersama dengan Damian Ling saja, tapi mungkin pressing yang kurang baik dilakukan oleh Bagus sebentar tadi untuk melakukan jaringan untuk pasukan JDT.
Ondong terlepas. Dia diasah oleh Razabal. Tapi bola kembali semula dalam kawalan pemain-pemain Sabah. Ingham lakukan satu cross rendah untuk mendapatkan Ondong, tetapi pertahanan JDT lebih alpa untuk membuat pintasan. Gary Steven untuk Ingham. Darren Lock. Ingham semula untuk Darren Lock. Bola telah pun keluar dari kawasan permainan, berikan lontaran ke dalam buat pasukan pelawat. Pemain-pemain Sabah perlu berhati-hati pada tambahan masa di separuh masa yang kedua, kerana JDT berjaya menghasilkan 5 gol berbanding 3 untuk Sabah dalam perlawanan sebelum ini, manakala JDT belum dibulusi di tambahan masa di separuh masa yang kedua berbanding 1 untuk pasukan Sabah. Ingham dikasari oleh Glauder. Line kad kuning yang pertama dalam perlawanan ini diberikan kepada Antonio Glauder. Ya, kita lihat bagaimana sakan yang diberikan oleh Glauder. Sementara pemain pasukan Sabah, Ingham, sudah pun melepasi beliau. Sabah agak sedikit terdesak untuk mendapatkan jaringan yang pertama. Mereka masih lagi memiliki sekurang-kurangnya 9 minit, kurang 9 minit di separuh masa yang kedua ini. Satu hantaran yang kurang kemas, tapi berjaya dalam kawalan semula yang berjaya disambar oleh Farid. Fergustiani cuba mendapatkan bola, tetapi satu volley yang lemah dilakukan seperti tadi oleh Jubic. Ya, idea yang menarik. Kalau kita lihat bagaimana satu set yang dilakukan oleh pemain pasukan Sabah untuk mendapatkan Jubic, tapi mungkin teknik yang kurang baik. Kita lihat beliau melakukan satu volley, tapi sayangnya volley yang dilakukan oleh Jubic seperti tadi perlahan yang memudahkan Syam nak kemas yang dilakukan oleh Jubic. Tito Martin cuba mendapatkan Bergson, tapi Sabah berjaya menetralkan serangan cuba lancarkan oleh pasukan JDT. Dominic untuk Ingham. Dominic semula. Pintasan yang baik berjaya dilakukan oleh pemain JDT. Tadi Bergson, masih lagi Bergson cuba membakar ruang, tapi tidak ada. Dan seterusnya Hidalgo, kita lihat bagaimana Jonathan Silva yang turut membantu bagi memberikan pilihan. Figueiredo melakukan tandukan, tetapi terlalu lemah, mudah untuk Damien Lim. Jadi lihat bagaimana hantaran yang dilakukan oleh Hexe. Cuba melihat Hidalgo ataupun Figueiredo sementara tadi melakukan tandukan yang lemah, memudahkan Lim mendapat kemas tandukan yang dilakukan oleh Figueiredo seperti tadi. Danish Celinggan untuk cuba membawa bola telah pun keluar dari kawasan permainan, tetapi wisil agak lewat dari Zuhaidi. Sabah FC melakukan pertukaran pemain, mengeluarkan pemain memakai jersey nomor 15 Fergustiani dan memasukkan pemain yang memakai jersey nomor 20. Darren Lock dikeluarkan, satu lagi fresh leg dimasukkan di penghujung permainan. Kurang dari 7 minit, 6 minit di separuh masa yang kedua. Tenaga baru adalah Azhad Haras Arman.
Dia masuk bagi menggantikan Darren Lock. Begitu juga Fergustiani yang dikeluarkan di penghujung separuh masa yang kedua. Eskumahran yang dimasukkan sebagai option seterusnya. Irazabal untuk Glauder. Pendek saja. Tidak ada pressing pantas dari pemain-pemain Sabah. Lihat bagaimana keselesaan pemain JDT mendapatkan bola. Seterusnya Figueiredo. Tetapi Damian Lim lebih awal untuk berada pada posisi yang lebih tepat bagi menangkap bola. Gary Steven untuk diberikan kepada Harith. Diberikan untuk Sabah meneruskan serangan. Ingham mencari Ondong, tapi tenang pertahanan pasukan JDT untuk merampas bola. Thiago, dia berusaha keras untuk mendapatkan semula kawalan bola. Ya, kita lihat bagaimana asakan demi asakan yang cuba dilakukan oleh pemain pasukan Sabah menerusi Azhad ke atas Yago sebentar tadi. Dan antara ke dalam yang cuba diberikan oleh pasukan JDT. Dan untuk pasukan Sabah, dua pertukaran di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Si Atolinos, kita mengharapkan kedua-dua pemain ini sedikit sebanyak dapat memberikan impact khususnya di bahagian serangan. Kerana masih lagi pasukan Sabah cuba untuk mencari jaringan pertama pada perlawanan malam ini. Irazabal untuk JDT melancarkan serangan seterusnya. Matthew Davis. Thiago terlepas peluang untuk mendapatkan bola. Kerana tiga pemain Sabah percaya mengepungnya. Gary Steven ke depan untuk Ondong. Jadi bola dan kawalan Azhad. Diberikan kepada Gary Steven Robert. Cubaan dan jaringan dapat dihasilkan oleh Ondong. Jadi jaringan sanggup hati untuk Ondong pada minit ke-88. Akhirnya Sabah meraihkan jaringan pertama mereka. Ini merupakan kali ketujuh JDT dibulusi sepanjang 16-17 perlawanan dalam Saingan Liga musim ini. Ya, satu jaringan yang baik yang cuba dimainkan oleh pasukan Sabah dengan kemasukan Eskumahan yang melakukan hantaran yang baik kepada Ondong, dan dia tidak menunggu lama melakukan satu tapping yang cuba menewaskan Shihad. Di sini kita lihat bagaimana satu kawalan yang baik, hantaran yang cuba mencari Ondong, dan Ondong tidak mudah melakukan satu tapping untuk menewaskan Shihad, dan ini adalah jaringan pertama untuk Ondong pada musim ini. Shihad tertewas buat kali keempat selaku penjaga gol daripada 16 penampilannya. Jika 2 minit tambahan masa di separuh masa yang pertama, tambahan masa yang tidak besar juga dijangka akan diberikan di separuh masa yang kedua ini. Jadi 1-6 kedudukan semasa terkini untuk Sabah berjaya mendapatkan sekurang-kurangnya 1 gol. Yago, satu trik yang baik dari Yago. Dia cuba buat cross, tapi terlalu kuat pula. Afiq buat tampanan ke belakang untuk Glauder. Satu hantaran yang kurang kemas dari Glauder memberikan Sabah merampas bola. Satu tackle agak keras dari Glauder. Dia telah menerima satu line kad kuning sebelum ini. Jadi kad merah untuk Glauder selepas kad kuning yang kedua. Jadi dia JDT bermain dengan 10 pemain. Tapi dalam tempoh yang agak suntuk untuk Sabah mendapatkan jaringan yang kedua.
Ya, saya kira satu terjah yang keras yang dilakukan oleh Glaude. Kita lihat bagaimana Ondong sudah pun mengawal bola itu, tapi mungkin tackle yang keras yang dilakukan oleh Glaude. Pada saya, beliau tidak sepatutnya melakukan tackle ini kerana mungkin di hujung perlawanan dan pasukan mereka pun sudah pun mendahului pasukan Sabah. Ini satu kerugian untuk pasukan JDT kerana beliau beraksi dengan baik pada malam ini, tapi satu kesilapan yang kurang bijak yang dilakukan oleh Glaude. 3 minit saja tambahan masa di separuh masa yang kedua. Ini merupakan kad merah kedua untuk pemain JDT. Yang pertama dari Neco Insa, dan yang terbangsa terbaru yang menerima kad kuning, kad merah kedua adalah Antonio Glaude ketika berdepan dengan pasukan Sabah. Jadi Sabah seharusnya menggunakan kelebihan seorang pemain untuk mendapatkan jaringan kedua. Satu kesilapan Ondong, tapi mudah untuk Matthew Davis bagi menenangkan keadaan. Serangan cuba lancarkan dari Tito Martin. Gary Steven pula dilayankan kad kuning. Kad kuning ketiga dilayankan dalam perlawanan ini untuk dua individu. Dua diberikan kepada Glaude dan satu buat Gary Steven, biarpun tackle tidak mengenai Tito, tapi jelas satu aksi yang agak keras dilakukan oleh Gary Steven Robert. Masih lagi Tito Martin. Dia cuba untuk mengatasi dua pemain pasukan Sabah, termasuk Ingham, Afiq atau Tito Martin. Ingham berjaya merampas bola dan seterusnya tolakan dari Gary Steven keluar pula. Bolehkah rontan ke dalam diberikan kepada pasukan pelawat. Figueiredo, Rasabel, Shihan cuba untuk mendapatkan Bergson. Tasan yang kemas dapat dilakukan oleh Eketse. Jadi peluang untuk Yogo. Satu cross, Figueiredo terlepas. Dia agak lewat untuk buat larian itu, dan seterusnya satu rembatan yang agak lemah, mudah untuk Damien Lee. Hasil rembatan dibuat oleh Figueiredo. Ini pasukan Sabah cuba untuk pergerakan ke hadapan si Azhad. Lihat bagaimana skill individu yang cuba dilakukan oleh Azhad, tapi dibaca dengan baik oleh Afiq Fazai untuk menyekat kemarahan yang dilakukan oleh Azhad. Jadi tipuan usia panjang untuk menamatkan perlawanan yang ke-106 yang menyaksikan 3 mata penuh rekod bersih kemenangan dari pasukan JDT berterusan. Mereka terus mengukuhkan kedudukan dengan tambahan 3 lagi mata bagi menjadikan pasukan JDT adalah pasukan terbaik beraksi di tempat lawan dengan kemenangan yang ke-8 menjadi dihasilkan oleh pemain JDT hingga setakat ini dari 8 perlawanan. Jadi 24 mata di tempat lawan untuk JDT bagi mereka mengumpul mata keseluruhan dengan menamatkan 17 perlawanan ialah 51 mata bagi mengatasi pasukan Selangor di tangga yang kedua. Jadi perlawanan dua pasukan di tangga kedua dan ketiga Selangor